Kembali lagi bersama saya Tobek Sharp. 3 hari aku tak boleh chat, asalkan aku boleh voice. Kita ada alat bantuan nama voice chat. Jadi kita kalau tak boleh chat, ya sebut je. Lepas tu leave. Nasib tu aku selamat kena ban. Hebat. Cantik lah game dia. AI pun tak boleh baca. Kita main je. Okay, ni butik-butik. Ni bukti-bukti dia. Kalau aku ni tak cek, kan aku bawa. Nampak? Tengok maksud aku ni. Kan? Aku dah 13 tahun. Aku cakap je. Aku tak boleh. Aku tak boleh message lagi. Dia 3 hari okey lah. Sebab aku dia ada lama tak main ni. Kalau kita duduk aku dulu 2 tahun lebih. Aku tak buat video ni. Sedih-sedih. Ni apa, sebenarnya game ni dia viral lah. Korang boleh cuba main. Tapi aku nak saran ke korang, korang yang bawa je main game ni. Tapi boleh je main, sebab tak ada suara berhantu hasut ni. Tak ada apa, ada berhasut-hasut yang cakap apa lemari semua, tak ada. Dia cuma tak ada gambar. Dia macam gerakan biasa, hanya kosong. Tatapan dia orang kosong. Dia orang tak bergerak langsung. Hanya kita je yang boleh membawa dia gerak. Aku dah chat dengan salah seorang dari Spanish. Orang Spanish sebelum aku kena back chat. Sebelum aku tak boleh chat lagi. Tadi pagi ni aku tak boleh chat. Nanti aku kecewa sikit dengan, sebab aku nak masuk server lain. Tak apalah, sebab kau budak perempuan tu Rila. Nama dia Cika, Cika. Aku ingat ejaan dia. Jadi aku dah tamat pun. Tamat bawa peringatan dia. Okay, so jom kita main. Tapi aku nak saran ke korang apabila dongeng ni. Apa benda ni? Ni perabot, tapi
dia bagi aku Alisio yang dia tak upgrade. Kau tahu kan tak upgrade macam mana? Macam biasanya Alisio yang tak upgrade pakai 1.2 kan yang normal. Dia trade dengan aku tau. Wah, yang tu aku pun tak baca. Aku orang tekan je sebab aku main kat tablet lag tu. Lag sangat. Dia hang, dia error, sistem error tu lambat. Ni aku laptop buat video. Tengok betapa susahnya aku nak hadapi cabaran-cabaran di depan mata aku ni. Penat tu. Kembali lagi masa tu kita orang gaduh. Okay, apa yang jika bergaduh kan, kita tahu orang mana tapi cakap Indian. Lepas tu bila apa Sekejap kita tengok dulu. Tengok ciri-ciri orang yang nak minta. Jadi ayah mesti minta. Tak pun cakap trade. Aduh, macam lah lu jangan. Aku rasa tadi dia miskin. Dia miskin. Satu dia Laura tu dia. Tengok boleh. Tengok datang aku. Tak boleh. Masih okay, dah sambung. Masa jika dah ban message aku tak ada message kan, sekali aku balas balik dengan sama juga message dia. Aku tak message, aku tak message. Jadi kita lompat-lompat je lah. Ni masih hidup kan, jadi kebanyakannya orang bawah 12 tahun dekat sini yang masih belum ada voice chat lagi. Kau hati-hati. Kau jangan sampai tu aku guna muka AI semua. Jangan kan, takut korang kau makin tahun makin bertahun makin bertambah tahun korang. Nanti korang akan ramai jumpa orang yang lebih dewasa. Dia jumpa orang lebih dewasa dan korang pun tak faham, korang pun tak belajar lagi matematik kan. Satu nombor satu apa korang tanya, kita jawab 3. Aduh, siapa lah ni, apa umur dia. Kan aku tak nak terjadi lagi. Dia tahu aku tahu perasaan korang bila dengan update ni kan, update AI Roblox ni kan. Aku tahu kau sedih kan, korang tak suka, korang nak kembali lagi dengan masa lalu ni lagi dengan Roblox kan. Itu dah terlambat. Yang mana korang dulu lagi dengan Roblox dulu, korang boleh tengok channel orang dulu lagi lah. Macam orang yang dalam bermain Roblox macam channel Pak Jendor, Yogo, lagi siapa ni, apa ni, dia berempat ni. Ya faham. Aku rasa dia tak boleh dia berkomunikasi sebab dia cuma lompat-lompat dia. Aku percaya kalau orang cakap tekan lompat ni dia ubah syarat dia. Gila ke atas. What you want? Disebabkan dia tak faham bahasa aku, jadi aku mahal. Mati dah tua. Kita bagi C7 je lah sebab ni hasil aku rompak-rompak. Korang jangan report pula aku. Rompak-rompak tak. Aku curi orang ni. Orang ambil aku pukul, aku curi habis. Salah. Aku tak.
dari video